Okey, hai, Assalamualaikum semua. Ini Ulung nak buat konten react trailer The Conjuring 4 tak silap Ulung. Tajuk dia The Last Ride. Ulung baru tahu kata Conjuring ni ada lagi filem. Ulung ingat ada 3 je, Conjuring 1, Conjuring 2 dengan Conjuring 3. The Devil Made Me Do It tak silap tajuk dia. Trailer yang keempat ni dah keluar dah, cuma Ulung tak perasan sebab tak sure, sebab tiba-tiba je muncul je sebab Ulung tengok dekat YouTube tu. Tengok ada net trailer Conjuring 4 tu kan. So hari ni kita nak react, kita nak tengok trailer ni macam mana cerita dia. Jom. Don't touch anything. Everything you see in here is either haunted, cursed, Balak. been used in some sort of ritualistic practice. Nothing's a toy. Not even the toys. How many cases you guys had? Cases. My name is Ed Warren, here with my wife Lorraine. Maybe 1,000. Based on true case. Tapi mostly kalau apa Every tengok case Conjuring is pun based on true story nak ni. Cuma dalam filem ni dia pun buat dramatik sikit lah. Every Bagi family's seram lagi. different. Once we start, there's no going back. Anything can happen. Dengan tabang Tunjuk dia bangkit slow. Bodoh. And most likely anything will. Hai, seram juga saya ni. Yeah. Something's changed. Something's Oh different. iya, dia main bear pun. We cast you out! By the power of our Lord Jesus Christ! So yang ni pun macam hampa tengok dia tulis official teaser tu. So tak banyak sangat lah apa yang dia nak tumpukan dalam ni. Kalau Ulung jadi pengarah tu, sebab pengarah dia Jesman ni orang Malaysia kita ni. Kalau nak alas lah kan, bagi dramatik dia, bagi nampak ni sikit kan. Semua macam musuh-musuh dia tu lah. Dalam Conjuring 1, 2, 3 tu macam muncul balik cari mereka macam tak hati ke, nak balas dendam ke apa kan. Macam satu tu macam Amityville Horror tu kan. Pada yang kedua tu Valak tu lah. Siapa tak kenal Valak tu memang jam lah. Yang ketiga tu The Devil Made Me Do It tu, yang tu macam upacara sacrifice lah yang tu lah. So dia sama demon tu untuk buat sacrifice, untuk dia dapatkan power kot, tak silap kot. Dia lebih kepada macam nak siasat benda tu, siasat kes-kes yang bunuh apa semua tu kan. Sebab kes yang bunuh tu ada kaitan dengan sacrifice demon apa semua tu kan. So untuk yang 4 ni Ulung rasa dia macam back to basic balik. Sebab Ulung yang 4 ni Ulung teringat satu, kalau hampa tengok yang Conjuring 1 tu, dia punya setting ni memang sebiji je ni. Dia pergi tolong orang, masuk dalam rumah ada hantu, dia halau hantu tu. Tapi tak sure pasal apa ada Annabelle tunjuk kat situ. Tak sure untuk saja nak bagi hype balik ke sebab Conjuring ni terkenal dengan Annabelle ke, ataupun memang Annabelle ada kaitan dengan Conjuring 4 ni. Horror tu okey, horror memang dia sebab dia Valak tu. Tapi kalau pasal Valak tu, Ulung prefer cerita Denan balik. Denan 1 tu, Denan 2 kurang sikit. Denan 1 memang seram gila. Ulung pergi tengok wayang tu dengan kawan Ulung tu, memang out terus yang tu Ulung yang takut gila sampai Ulung satu tahap tu Ulung nak minta keluar kot. Tapi macam kawan Ulung tahan, kita tengok luar habis lah. Kita nak habis lah ni. Kita tak tahan lah tu, tapi tengok jugalah. Ulung kurang sikit dalam cerita horror ni. Kalau Ulung tengok horror tu, Ulung peminat horror. Tapi Ulung ada orang teman Ulung. Tapi dalam hidup Ulung kan, Ulung ada 2 cerita filem horror yang Ulung tengok sekali, pada Ulung tak pernah tengok dah. Bagi Ulung memang seram gila, memang tobat seram gila kan tu. Okay, 2 filem ni adalah yang pertama Insidious 1. Betul kan? Insidious Universe tu. Daripada Jesman ni juga. So Insidious pertama Ulung memang seram sebab dia ada red demon tu. Ada demon kalau merah tu yang ada kan, dia pun tengok duduk sembang-sembang pun dekat meja makan tu, family tu kan. Tiba-tiba muncul devil merah tu. I can still hear that voice. What?
pak muncul dia tunjuk skrin. Oh gila ulung. Tak pada tu ulung kalau nampak demon merah tu ulung trigger gila apa gila. Cara dia munculkan karakter dalam satu tu. Oh. Okay, yang kedua tu adalah filem Deep House. Saat ulung tengok gambar. Okay, macam hangpa tengok kat sini ni adalah trailer untuk cerita The Deep House. Cerita yang kedua ulung takutlah hidup ulung. Kan dia takut, dia lebih kepada macam fobia ulung tu kan. Sebab ulung ada claustrophobic phobia apa dia lah tu. Mungkin ulung tak boleh duduk tempat gelap ataupun tempat sempit, ulung tak boleh duduk tempat tu yang ulung takut gila. Kalau orang Melayu orang panggil dah gemuh tu. Ulung ada benda tu, ulung tak boleh hidup tempat sempit yang gelap. Lepas tu kalau ulung lain ulung akan dapat selang lampu. Gabungan dua ni lah, dua angle lah. Satu yang movie angle punya ni macam ni kan. Satu lagi macam found footage punya angle tu. Dia masuk dalam rumah. Rumah ni macam mana tengok ni duduk dalam air rumah ni, dalam tasik tu. Dia macam tenggelam ni. Dah ulung tak tengok habis sebab ulung takut tu. Duduk dah kalau nampak tu dia pun masuk dalam rumah tu. Dia dah dia pun masuk nak siasat kot. Ada legenda pasal rumah ni. Dia pun nak siasat tapi dia pun apa? Dia pun terpangkap dalam rumah tu. Landi ni dia pun terpangkap dalam rumah tu, dia pun tak boleh nak gelak. Dia adalah hantu-hantu tadi macam nampak dia tu. Cuba nak kacau depa ni nak halang depa ni daripada gelak. Ulung pun tak tahu ending dia lagu mana sebab ulung tak tengok habis, ulung tengok sekerak aja. Start dia pun masuk rumah tu okey lagi, macam kena usik biasa-biasa aja. Lepas tu start dia pun nak keluar tu pintu masuk hilang, tempat yang dia pun masuk macam bumbung tu tiba-tiba tertutup macam ada lubang, tiba-tiba lubang tu hilang, macam repair balik benda tu. Dia unik kan daripada cerita hantu yang lain tu sebab hantu yang lain selalu kita tengok standard dalam rumah, dalam hutan, abandoned building. Lepas tu yang ni yang unik dia hantu tu dalam air tu dia pun duk pandang dia hantu. Kalau bagi ulung lah, kalau hangpa tanya ulung pun memang jawapan ni takkan berubah lama-lama ni. Ni lah dua filem seram ulung yang lain hidup ulung. Yang macam Deep House dengan Insidious ni, dia ulung, dia masuk dalam pada ulung macam faham apa yang dia alami tu. Sebab The Deep House ni, dia macam sebab dia ada claustrophobic apa kan, sebab takut tempat gelap, pada tempat yang sempit. Jadi ulung kalau tengok filem ni, ulung akan terbawa ke mana-mana benda tu sebab ulung tu ada dalam diri ulung. Lepas tu yang macam Insidious pun tu dia sebab jump scare yang ada hantu merah muncul tiba-tiba. Ulung takut jump scare. Ulung pergi mana-mana orang buat lawak ke apa, memang ulung takut jump scare. Ulung dah terkejut. Tu salah dia tu. Okey, ulung nak tanya hampa lah kan. Apa filem terseram hampa lah yang hampa betul-betul takut tu kan? Tak kira lah Melayu, Cina ke, Thailand ke, Indon ke, apa-apa aja. Hampa komen je kat bawah ni nah. So hampa jangan lupa like, comment, share and subscribe tau. So itu saja untuk kali ni. Bye bye. Assalamualaikum.